Assalamualaikum. Okey, aku masih tak faham lagi, masih ramai lagi yang join pelaburan yang segera-segera ni kan. Tapi ni aku nak pesan. Tujuan aku buat video ni, ini adalah video part yang ke-10. 9 lagi korang boleh rujuk dalam aku punya titik. Tujuan aku adalah untuk mengelakkan daripada warga negara kita terkena lagi. Pasal beribu-ribu geng habis. Sampai ada seorang kakak tu yang aku kesian, dia ada join Cafe Bastelo dulu. Jadi banyak dia punya beli produk tu 10k dengan harapan dia dapat pulangan balik dalam tempoh sehari dua kan, masalah. Jadi bila kata dia tak boleh nak withdraw duit tu, company pula minta belikan kad withdraw pula. Kad withdraw tu pula dia beli lagi 1,000 lebih, 1,000 berapa ratus tu kan. Dia beli, lepas tu dia tunggu besok, tak ada, tak masuk. Dia check pula dalam akaun dia, 7,000 pula hilang dalam akaun dia. Bayangkan berapa dia kena. Kesian geng. Sekarang aku dengar cerita dia pergi kerja pun dengan lemah, dengan apa, kesian. Mungkin duit simpanan dia tu dia ada planning lain untuk keluarga dia kan, tapi terjadi begitu dengan niat nawai tu dia untuk menambah pendapatan. Sebab tu aku kata, benda-benda begini kita kena hapuskan. Kita sama-sama rakyat Malaysia kena bantras. Jangan ada lagi rangkaian skamer ni berada di dalam alam maya. Mungkin tak kena dekat kita, tak apa, tapi kena kat orang lain. Orang lain tu pula kena, yang terkena tu bukannya orang senang, orang susah. Himpun duit bertahun-tahun, kononnya nak bawa family ke, ada tujuan lain, faham terkena. Itu kena kat orang lain. Kalau kena kat batang hidung kita, macam mana? Kena pada anak bini kita, macam mana? Jadi benda ni perlukan kerjasama semua pihak. Segala program-program yang cepat kaya pun semua mengarut. Dia akan bagi pada mula-mula je yang akan dia nak umpan. Lepas tu dia akan wujudkan grup WhatsApp, dia akan wujudkan grup Telegram. Padahal dalam tu ada 3-4-5 orang members dia. Yang itulah yang akan mengapi-ngapikan. Oh thank you man, oh thank you man Sofia, oh thank you man Dia, oh thank you man Mina, oh thank you. Semualah ada. Padahal itu semua geng dia, scammer. Jangan mudah terpedaya. Ingat, tidak ada jalan mudah untuk memperolehi apa-apa kejayaan ke, kekayaan ke. Tidak ada jalan mudah. Semuanya memerlukan usaha kita, semuanya memerlukan pengorbanan kita, semuanya memerlukan ilmu, semuanya memerlukan kecekalan kita, usaha kita. Ingat, kalau kita pun ada satu-satu benda yang boleh mendatangkan income mudah pada kita, rasanya kita nak share tak kawan? Kita fikir tu kan? Kita tengok company-company besar yang mana ada buat share partner, joint venture apa semua, semuanya ada perjanjian dia. Semuanya ada hitam putih. Bukan senang orang nak meletakkan duit pada satu-satu tempat untuk pelaburan. Mesti kena ada perjanjian. Ini secara online je. Mudah je. Atas percaya apa dia cakap, ingat, itu semua scammer. Korang ada juga yang check dekat inbox aku, dekat TT tu, pada video-video aku yang buat sebelum ni. Aduh bang, ADM lah bang, ni Cafe Castello lah bang, ni Irwin lah. Lepas tu ada banyak lagi, banyak. Aku pun jadi terkejut. Nama sampai nama yang aku tak pernah dengar pun. Korang tahu tak? Semua tu adalah orang yang sama yang memegang program tu. Kalau kau tak percaya cakap aku, kau cek satu-satu. Kau cek yang aplikasi ni, transfer duit pergi ke mana. Lepas tu kau cek pula aplikasi yang lain, transfer duit pergi ke mana. Kau tengok nama company yang untuk kita transfer duit tu adalah company yang sama semua tu. Kalau kau tak percaya cakap aku, kau test. Baik Irwin ke, baik ADM ke, baik siapa, apa-apalah yang banyak lagi tu, kau cek tengok transfer duit tu pergi ke akaun mana. Mesti akan ada berlaku pertembungan nama akaun tu. Jujur aku cakap. Tak percaya cakap aku, kau buat video untuk maki aku boleh. Okey. Assalamualaikum. Ingat rakyat Malaysia, jangan mudah tertipu. Okey, jangan lupa malam ni live bersama aku pada jam 10.30 malam. Kita boleh sembang direct apa kata orang berkenaan dengan scam ni. Boleh bertanya apa saja, InsyaAllah. Jangan lupa 10.30 pada malam ini.
Assalamualaikum.